Okey. 1, itu yang pertama. Cikgu, kalau saya satu je proses full mark, berjaya. Cikgu, kalau saya terangkan satu je proses boleh full mark tak? Satu je. Dia nak bagi full, nak dapat full mark, isi kena banyak kan? Kalau nak dapat 10, isi kenalah at least 10 minimum. Kalau 10 point awak tu betul, baru dapat full mark. Tapi kalau soalan 10, awak ada satu isi je, macam mana awak nak dapat full mark kan? Okay. So mungkin itulah yang saya faham soalan awak. Kalau saya terangkan satu je proses, tak cukup lah saya rasa isi awak. Saya rasa tak cukup. Lagi satu, cikgu boleh ulang balik, saya tak faham. Daripada mana Aisyah tak faham? Saya terangkan dari ni. Dari mula kita ni. Daripada ni lah. Okey. Siapa yang baru masuk, awak boleh follow. Jadi kalau nak full mark, better buat lebih. Ya, betul. Betul, Zulaika. Itulah saya cakap, kalau 10 tu semua isi awak semua betul, okey. Tapi tak ada jaminan So better tulislah lebih dari 10 kan, kalau markahnya 10. Okey. Okey. Yang pertama biasanya lagi satu pun, kalau awak pandai tulis panjang-panjang pun, biasanya ada limit. Untuk pembacaan mungkin maksimum 2, untuk kilat 2, untuk BPN 2, uraian 2. Lagi untuk untuk pendinitritan 2. Okey, untuk keluar balik dia jadi udara, dia pergi ke udara balik. Okey. So dia biasa ada limit lah, dia takkan bagi awak semua dekat 1 point. Okey, saya teruskan Okey, siapa yang baru masuk, awak boleh anggap saya baru mula saya baru mula. Bila awak nak tulis soalan tanya ni. Soalan tanya terangkan. Soalan direct Soalan dia takkan direct macam ni lah. Dia akan bagi gambar-gambar, tapi awak faham lah soalan tu minta apa. Soalan minta terangkan kitar nitrogen 10 markah. So kalau soalan macam ni, apa awak nak tulis? Yang pertama awak terangkan macam mana cara nitrogen masuk dalam tanah. Nitrogen masuk dalam tanah ada 4 cara. 1 pembajaan, 2 kilat, 3 BPN, 4 penguraian. Okey. Pembajaan, baja dari kilang dalam bentuk amonium, ada dalam bentuk nitrat. So 2 ni boleh diserap oleh akar tumbuhan untuk membina tisu tumbuhan. Okey. 1. Okey, yang kedua kilat. Tadi saya dah bagi tahu ni dekat atmosfera kita, N apabila kilat peti kilat storm, apa tu peti kan, N akan dioksidakan, mana nak tulis, N dioksidakan menjadi NO2. Okey, X tu apa? X apa tu? X ialah proses, satu proses menukarkan N jadi NO2. Apa nama proses X? Okey, tulis kat komen. Apa nama proses X? Proses X menukarkan N jadi NO2. Apa nama proses X? Tulis dekat komen. Bila peti N ditukar menjadi NO2, apakah nama? Ada yang tulis nitrosomona salah ya. Amonifikasi salah. Nitrifikasi salah. Pengoksidaan. Tengok N tak ada oksigen, NO2 ada oksigen. So ni proses pengoksidaan. Yang tulis nitrosomonas tu dia ingat saya masih guna yang ni tadi. XY tadi. No, jangan fikir macam tu. Ini saya pakai kat sini huruf. Okey, katalah kat sini saya pakai huruf lain. Okey, saya tak pakai X lah. Bahaya pula. Okey, saya pakai Q. Apakah proses Q? Q ialah proses yang menukarkan N menjadi NO2. Apakah proses Q?
Okey. Q ialah proses pengoksidaan. Macam nak tulis ayat? Semasa kilat, nitrogen di udara ditukar menjadi nitrogen dioksida, okey, melalui proses pengoksidaan. So Q tu ialah proses pengoksidaan. Okey, satu ayat. Saya stop. Saya nak awak sebut, ulang, cakap, ulang. Sebut. Okey, cakap. Okey, semasa kilat, nitrogen ditukar menjadi nitrogen dioksida. Okey, melalui proses apa? Proses apa? Patutnya dah tahu dah tak ada lagi yang salah. Tak ada lagi nitrifikasi, nitrosomonas. Semasa kilat, nitrogen di udara ditukar menjadi nitrogen dioksida melalui proses, boleh pengoksidaan. Yes. Okey, boleh Saya ulang, saya tunggu. Saya nak awak ada effort. Sebut, cakap. Jangan tadah je. Bila awak tadah, awak tak tahu awak sebenarnya serap ke tak serap. Awak kena cakap. Gunakan semua deria untuk belajar. Telinga, mata, mulut. Okey, so bila dah jadi NO2 dekat atmosfera, bila hari hujan, NO2 ni akan larut membentuk tadi AN. Apa dia AN? Okey, tahu tak apa dia AN? Tadi dah sebut awal-awal tadi. Boleh? Siapa tahu buat like. AN tu. Siapa tak tahu buat muka sedih sikit. Siapa tak tahu buat macam ni ke? Macam ni. Ni tak tahu ni, orang tak tahu buat muka ni. Okey, ada yang tak tahu. Yang lambat masuk tak tahulah. Okey. Acid nitric, acid nitrous. Okey, good. Okey. Saya ulang apabila kilat, nitrogen di udara diikat atau dioksidakan membentuk asid nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida larut dalam air hujan membentuk asid nitrik dan asid nitrus. Okey, kemudian asid nitrik dan asid nitrus ni akan ditukar menjadi nitrat. Akan bertukar menjadi nitrat. Nitrat ni bentuk yang dah boleh diserap oleh tumbuhan. Okey. 2, settle. Ni tadi. 2, settle. 1, 2. Okey, yang ketiga. Rhizobium. Nak tulis apa ni? Ni BPN. BPN ni tahu tak? Bakteria pengikat nitrogen. Rhizobium yang terdapat dalam yang baru masuk ni mesti dia heran, macam ni cikgu cakap ni saya tak dengar pun. Tadi sebenarnya saya dah pergi part-part. Saya dah pergi semua ni. Okey. Okey, siapa yang baru masuk dia tak tahu. Okey, rhizobium yang terdapat dalam nodul akar tumbuhan kacang, ni gambar hitam-hitam tu, boleh mengikat nitrogen di udara membentuk nitrat. Nitrat boleh diserap oleh akar tumbuhan. 1. Kemudian selain daripada rhizobium, selain daripada rhizobium, satu lagi Azotobacter. Azotobacter dengan rhizobium ni fungsi ataupun kebolehan dia sama, iaitu boleh mengikat N di udara menjadi nitrat. Okey. So cuma bezanya Azotobacter dia gelandangan. Rhizobium ni dia T20. T20 duduk dekat kondominium. Dia duduk dekat akar-akar ni. Dia ada bilik-bilik. Dia ada bilik sendiri. Rhizobium duduk dekat sini. Dia T20 punya bakteria. Tapi Azotobacter ni dia gelandangan. Bukan B40 lagi ni. Ni gelandangan ni. Tak ada rumah pun. Duduk dekat bebas. Dia bebas dalam tanah. Dia duduk bebas dalam tanah.
Tapi dua-dua fungsinya mengikat nitrogen di udara, tukarkan jadi nitrat. Nitrat ni boleh diserap oleh tumbuhan. Okey, dah berapa dah? Dah 3, dah nak habis dah. Okey, so cerita penguraian ni yang panjang. Okey, penguraian tumbuhan, apa yang diuraikan? Apa yang diuraikan? Tumbuhan mati. Tumbuhan mati, haiwan mati, sisa, najis. Okey, semua ni diuraikan okey menjadi tumbuhan yang mati haiwan yang mati akan diuraikan menjadi amonium. So yang tukar jadi amonium ni huruf apa nak pakai? JKLM. Nanti tulis X nanti P tu ialah apa? P ialah saprofit. S lah, kita pakai S. Organisma saprofit. Apa dia organisma saprofit? Ada dua, kulat saprofit dan bakteria saprofit, menguraikan haiwan yang mati membentuk ion amonium. Boleh? Kemudian amonium akan jadi apa tadi? Tadi dah sebut tadi NO2. NO2 akan jadi NO3. NO3 ni boleh diserap oleh tumbuhan. So dekat sini apa kita nak tulis? Tadi ingat lagi tak? Saya dah bagi tahu dah dekat sini. Kat sini kita nak tulis apa? Kat sini kita nak tulis apa? Dekat sini X. Dekat sini Y. Naster. X, nas, Y, ter. Apa dia? X, nitrosomonas. Y, nitrobacter. Okay, so buatlah ayat. Amonium akan ditukar oleh nitrosomonas untuk membentuk nitrit. Okey, ataupun amonium menukarkan amonium lah X. Nitrosomonas menukarkan amonium membentuk nitrit. Kemudian Y ni ialah nitrobacter. Nitrobacter menukarkan nitrit menjadi nitrat. Boleh? Settle dah 4. Kenapa settle? Sebab bila dah jadi nitrat, semua dah jadi nitrat. Nitrat ni boleh diserap oleh tumbuhan. Okay, so kita nak jawab soalan ni. Terangkan kita nitrogen. Mula-mula terangkan dulu macam mana nitrogen boleh berada dalam tanah. Pembajaan, kilat, BPN, penguraian. So bila nitrogen dah ada dalam tanah, tu yang pertama tadi mula kita terangkan ni dulu. Ni dah ada 8 markah dah tu. Okey, lepas tu awak terangkan pula yang kedua, terangkan nitrat diserap oleh tumbuhan untuk membina tisu tumbuhan. Yang ketiga, tumbuhan dimakan oleh haiwan, membentuk tisu haiwan. Okey, kalau ada saya tertinggal awak boleh tambah. Boleh. Yang kedua, nitrat diserap oleh tumbuhan membentuk tisu tumbuhan. Kemudian tumbuhan dimakan oleh haiwan membentuk tisu haiwan. Kemudian tumbuhan dan haiwan mati. Okey. Dan akan diuraikan semula oleh
saprofit organisma ataupun bakteria atau kulat saprofit. Bakteria dan kulat saprofit. Okey, nombor 4. So ni dah balik, ni dah balik semula ni. Ni bila kita dah sampai sini, maknanya kita dah balik semula terangkan yang ni. Kita dah balik semula ke sini. Maknanya kita dah pusing. Memula tadi N dekat udara. Lepas tu N masuk dalam tanah jadi nitrat. Lepas tu masuk dalam tumbuhan. Lepas tu masuk dalam haiwan. Lepas tu tumbuhan mati, haiwan mati, jadi nitrat balik. Lepas tu nitrat ni masuk dalam haiwan, tumbuhan lain balik. Lepas tu masuk dalam haiwan, masuk dalam tanah. Dah ada kitar kan? Dah settle. Cuma satu lagi, nitrat boleh ditukar menjadi nitrogen di atmosfera. Proses dia, tadi satu lagi tadi. Mana tadi? Ni dia yang last kali ni. Proses dia pendinitritan. Nama bakteria pendinitritan. So proses pendinitritan ni apa yang dibuat? Apa yang berlaku? Uish, besar pula. Apa yang berlaku pendinitritan ni? NO3 jadi N2. N2 ni apa? Nitrogen di udara. Nitrogen, gas nitrogen. Nitrat ni. Mana gambar tadi? Mana? Ni gambar ni. Okey. N dekat N dekat udara masuk dalam tanah jadi nitrat. So nitrat ni naik semula ke atmosfera. So inilah dia proses pendinitritan oleh bakteria pendinitritan. Okey. So begitulah. Okey, saya akan ulang lagi sekali. Saya break dulu 3 minit untuk awak susun awak punya awak punya fakta, nak catat ke, nak tanya ke. Okey, saya break sekejap, nak minum ke apa, susun fakta awak kalau boleh. Okey, nanti saya ulang balik. Okey, sorry, saya ada. Saya ada terkeluar kenapa saya punya ni malam ni terkeluar. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Ni apa grade sini? New. Chuan Min. Kenapa ada erupsi? Cikgu, ni topik target SPM ke? No. Saya tak ada topik target ya. Tapi ada kod. Saya okey, saya target bab apa? 12, 13, 15. Okey, 12 apa? 12 tu apa tu yang koordinasi. Lepas tu 13 ialah 13 ialah homeostasis. Okey, hari tu saya dah buat kelas homeostasis. Dan 15. Sebenarnya tajuk-tajuk target ni sebenarnya saya kan selalu awak ada masuk saya punya Telegram, selalu saya bagi tahu. So tajuk-tajuk target ni saya dah selesai dah sebenarnya. Mana saya punya channel?
Awak dapat link saya awak dapat kelas malam ni daripada channel saya kan? Sekejap. Ke ada yang tak tahu lagi channel saya? Okay, siapa yang tak masuk lagi, ni channel saya. Sekejap. Apa Muhammad Putra tak dari cikgu saya tu apa? Ya betul, BPN tu bakteria pengangkat nitrogen. Okey, tapi dia nak terangkan dari apa dia saya tak faham. Dari cikgu tu, oh dapat link daripada cikgu. Okey, kalau dapat link daripada cikgu, so masuklah grup saya tu. Okey, sebenarnya kalau cikgu kalau charge sahaja boleh ke macam NO3 tak sebut. Sekejap ya. Penandaan boleh awak tak sebut, awak tulis macam tu pun boleh, tapi jangan salah lah sebab kritikal lah kalau awak tulis macam tu. Kena betul lah dia punya tanda dia. Kalau awak nak tulis tanda, kena ada negatif dia tu semua lengkap lah. Nama sini bakteria ke underline, okey tak perlu. Okey, apa maksudnya nitrat yang tak diserap tumbuhan tu lalui proses nitrat yang tak diserap tumbuhan tu lalui proses menitan lah tu. Apa maksud dia? Nitrat yang tak diserap akan berada dalam tanah. Okey, dia akan ada dalam tanah. Cikgu, maaf mengganggu cikgu. Ya, Cikgu screen share tak lagi cikgu? Tak. Oh, okey. Sebab saya tengah baca komen. Saya tengah baca komen. Okey, no problem. Saya tengah baca komen. Link expired. Oh, link expired ke? Okey, sekejap ya. Mana? Okey, good. Saya cari link channel tab sketch. Mana nak cari link? Invite link. Copy link dan link dah tak boleh masuk 275. Kalau awak tanya saya, tajuk yang saya target ialah ni tajuk yang saya target essay lah, 12, 13, 15, 24, 25. Okey. Ini sebenarnya bukan soalan bocor, bukan target ramalan, no, actually tak, bukan. Ini berdasarkan kekerapan sahaja. Soalan bab-bab yang paling jarang. Saya beritahu awal-awal disclaimer awak jangan nanti bergantung pada ini sahaja. Tetapi apabila kita nak study, dengar tak suara saya, kita utamakanlah benda-benda yang possibility dia besar kan. So 12, 13, 15 ni saya dah settlekan. 24, 25 saya ada bagi latihan atau bagi modul. Rasa cikgu-cikgu awak pun dah dapat. Kalau tak, awak boleh tanya dalam grup. Nanti dalam grup saya share soalan-soalan yang saya dah sediakan. Okey, 24, 25 ni, 24 tu yang apa tu, bab 9 lah. 24 tu bab 9. Bab 9 tingkatan 5. Apa tu? Ekosistem. Semalam actually. Oh, tapi semalam saya tak open. Semalam terus grup. Okey. So kita tiap-tiap malam kita akan buat kelas sampai peksa kecuali malam Isnin. Sebab hari Isnin awak ada apa? Kimia. So malam Isnin je saya tak buat. So tiap-tiap malam saya akan buat kelas kecuali malam Isnin. Okey, saya tambah sikit malam ni. Saya tambah sikit. Okey ni. Copy. Mana lagi satu ya? Okey. Sekejap saya share screen. Share screen. Okey, semalam saya ada buat kelas tentang ni.
Okey. Awak rasa macam senang tajuk ni. Tetapi dia keliru, dia tertukar. Dia tertukar dengan apa tau? Ini dipanggil tabiat nutrisi. Ini dipanggil tabiat nutrisi. Ada satu tajuk lagi, muka surat tak silap saya muka surat 182. Sekejap saya tengok. Buku teks. Ya. Muka surat 182 ni ialah interaksi. Interaksi ni pun dia ada subprofit juga. Ada parasit juga. Okey, dia confuse. Lepas tu muka surat 68. 68 ni ialah apa dipanggil? Muka surat 68. Ni yang saya nampak masalah timbul penyesuaian nutrisi. Penyesuaian nutrisi ni ada 3. Yang ni ada 4. Okey, so awak kena cari malam ni, bezakan. Okey. Tajuk ni awak nak tak saya pergi cepat malam ni, saya ajar macam ni nak hafal. Okey, adakah tajuk ni kritikal bagi awak? Penting tak? Ke dah okey? Okey, siapa yang tak faham? Yang kurang bab ni. Nak ingat banyak ni kan? Okey, so beri perhatian siapa yang tak dapat tajuk ni. Okey. Kalau tadi saya bagi lagu, mana awak tengok tadi lagu? Apa ni? Okay, so yang raise hand ni saya anggap dia want to join. Kenapa dia want to join lagi ni? Kesiannya. Okay. Cikgu link expired lagi. Cikgu apa nama grup saya? Grup saya nama channel sekejap. Share link. Kenapa tak boleh? Sekejap, invite link. Okay, saya create new link. Create. Done. No one join yet. Copy. Okay, saya buat link baru. Okay, ni saya letak link baru. Okay, tu link baru Telegram saya. Nama dia ialah Channel Bio Cikgu Rahmat. Channel Bio Cikgu Rahman. Saya nak screenshot tak dapat. Kenapa? Saya punya laptop ni. Barulah dia keluar lambat betul. Macam ni channel saya, gambar dia. Ni
Okey. So, kalau untuk padam. Okey, kalau untuk tadi saya ada lagu, kan? Mula-mula tadi saya buka lagu. Okey. Kemudian untuk ni, saya pakai pantun. Okey, siapa volunteer nak baca pantun saya? Cepat. Nanti saya explain macam mana awak boleh dapat maximum benefit daripada pantun ni. Siapa volunteer boleh baca pantun ni? Sedap, yang sedap-sedap. Ada tak? Tak sedap pun tak apa. Siapa volunteer boleh baca pantun ni? Sementara saya tengah buang merah-merah ni. Saya tak tahu lah macam mana nak hilangkan auto. Saya kena buat macam ni. Kalau ada tips bagi saya. Okey. Siapa boleh baca pantun? Tikus mati di atas kerusi. Banyak bakteria dan kulat menjangkit. Mana satu tabiat nutrisi? Heterotrof, saprotrof, holozoik, parasit. Macam itulah lebih kurang. Okey, itu satu pantun. Awak cuba baca. Saya nak awak hafal pantun tu. Saya akan ajar macam mana you boleh dapat maksimum markah 2 atau 3 bila menjawab soalan-soalan berkaitan ni. Okey, hafal dulu saya sementara saya membuang ke merah-merah ni. Saya tak suka betul. Sekejap ya. You nampak tak saya benda ni? Ada Okey, saya tengah buang merah-merah ni dulu. You all baca dulu pantun tu. Kalau tak nak buka mic, baca sendiri. Kalau siapa nak volunteer buka mic, lagi bagus. Siapa boleh volunteer? Okey, sebab apa pantun ni bagus? Sebab pantun ni dia ada rhythm. Ada rhythm. Bila kita terlupa, kita cuba ulang balik, dia akan bersambung-sambung. Tapi kena hafal lah. Tulis, print ke, tulis ke, tampal kat bilik. 5 hari ni sebut hari-hari pantun ni. Kemoautotrof, tabiat bakteria. Guna bahan tak organik, tak perlu cahaya. Bagaimana hidrogen sulfida dan amonia boleh dioksidakan, hasilkan tenaga. Macam tu pantun. Ulang tak kira lah suka ke tak suka pantun ke, gunakan 2 pantun ni. Okey, saya akan ajar macam mana ni. Kemoautotrof, tabiat bakteria. Guna bahan tak organik, tak perlu cahaya. Bagaimana hidrogen sulfida dan amonia boleh dioksida, hasilkan tenaga. Okey, so awak tengok sini. Kita sebenarnya ada 2 jenis tabiat nutrisi, ada 2 jenis. Satu autotrof. Okey, dah ready Tengok satu autotrof, satu heterotrof. Autotrof ni ada 2 lagi. Okey, autotrof ada 2, foto dan kemo. Heterotrof ada 3. Ni ada 2. Saprotrof, holozoik, parasit. Dah tahu, ada buku, ada nota, dah belajar tapi tak ingat. Tabiat nutrisi ada 2, satu autotrof, satu heterotrof. Ni ada 2, ni ada 3. Okey, macam mana nak ingat? Macam mana nak ingat? So awak kena rajin buat macam ni lah macam saya ni Okey, so daripada pantun ni, awak tengok sini yang pertama tikus mati di atas kerusi. So mati, perkataan mati. Haiwan mati ke, tumbuhan mati ke? Kat sini tikus. Tikus tu haiwan lah kan? Okey. Kerusi jangan tanyalah. Kerusi ni sebab nak jadikan dia pantun sisi je. Tu je. Tak ada kaitan Okey. Tikus mati di atas kerusi. Banyak bakteria dan kulat menjangkit. Bakteria dan kulat ni dia menguraikan organisma yang mati. So kita panggil dia bakteria saprofit dan kulat saprofit. Okey, mana satu tabiat nutrisi? Heterotrof, saprotrof, holozoik, parasit. So inilah grup besar dia. Inilah 3 dekat bawah tu.
heterotrof, saprotrof, holozoik, parasit. Macam tu Okey, pantun tadi, tikus mati di atas kerusi, banyak bakteria dan kulat menjangkit. Okey, mana satu tabiat nutrisi? Heterotrof, saprotrof, holozoik, parasit. Okey, so soalan ni tanya, so bakteria kulat ni menguraikan tikus yang mati ni yang mana? Tabiat nutrisi yang mana? So jawapannya ialah saprotrof. Okey. Satu Itu satu. Okey, yang kedua. Senyap je you all ni. Okey ke tak okey ni? Ada orang ke tak ada? Okey cikgu, okey. Boleh takut saya cakap seorang-seorang dah terkeluar pula. Boleh. Okey, good. Faham. Okey, so yang kedua, kemoautotrof tabiat bakteria. Okey, daripada sini awak dah hafal satu kemoautotrof. Kemoautotrof ni berlaku pada apa? Pada haiwan, pada tumbuhan? No, dia berlaku pada bakteria. Kalau awak tengok dekat sini, tajuk ni. Dia tak sharp. Okey, kemoautotrof mengandung beberapa jenis bakteria. Okey. Dia mensintesis bahan, dia menggunakan apa? Bahan-bahan yang tak, dia bukannya menggunakan bahan organik Dia mensintesis bahan organik, dia menggunakan bahan tak organik. Bahan tak organik ni macam bahan yang tak ada karbon lah. Kalau kita ni ada karbon, kita C, karbohidrat, protein semua kan, kita belajar kan, karbohidrat terbina daripada CHO. Protein CHON. Kita ni ialah organisma organik sebab kita ada N. Bukan ada N. N pula. Okay, kita ada C. Kita organisma organik, karbon. Kita punya rantai kita ni semua rantai karbon. Asid nukleik kita pun karbon. Okey. Tapi bakteria ni dia boleh menggunakan bahan-bahan tak organik. Okey. Kemoautotrof tabiat bakteria guna bahan tak organik. Itu satu isi ni. Dia menggunakan, bakteria menggunakan bahan tak organik. Okey, kalau soalan tu tanya, terangkan bagaimana bakteria tersebut memperolehi tenaga ataupun memperolehi nutrien. Okey, so terangkanlah dia secara kemoautotrof. Okey, dia menggunakan bahan organik, dia tidak perlukan cahaya. Kalau tumbuhan perlu cahaya, dia bukan kemo, dia kalau tumbuhan tu kita panggil dia photoautotrof. Okey, photoautotrof. Tapi bakteria ni dia bukannya dia kemoautotrof. So dia tak perlu cahaya. Tulis ini 1 markah. Tak perlukan cahaya. Sebab dia membezakan dengan photoautotrof. Tulis ini 1 markah. Tengoklah markah berapa kan. Okey. Okey, kemoautotrof tabiat bakteria guna bahan tak organik, tak perlu cahaya. Bagaimana hidrogen sulfida dan amonia? So hidrogen sulfida, amonia, inilah dia bahan tak organik. Okey, kalau tengok dekat buku teks, kat bawah ni kan. Menggunakan, dia mengoksidakan bahan tak organik seperti hidrogen sulfida dan amonia. Okey. Menggunakan bahan tak organik. Bagaimana hidrogen sulfida dan amonia boleh dioksida menghasilkan tenaga. So tujuannya untuk mendapat tenaga. So bakteria tadi menggunakan bahan tak organik ini, dia akan mengoksidakan untuk menghasilkan tenaga. Mengoksidakan. Okey. Okey, so proses dia apa nama dia? Okey, saya ulang. Kemoautotrof tabiat bakteria guna bahan tak organik, tak perlu cahaya. Bagaimana hidrogen sulfida dan amonia boleh dioksida menghasilkan tenaga. Okey. So nama proses dia apa? Nama proses dia ialah
Bagaimana? Dia tanya bagaimana? Bagaimana dia boleh dapat tenaga daripada hidrogen sulfida? Nama proses dia ialah kemoautotrof. So, kemosintesis. Macam mana, susah ke nak ingat, susah ke nak hafal? Ingat, kalau fotoautotrof, dia buat makanan, proses fotosintesis. Okay, so kalau kemoautotrof, kemosintesis. Boleh? So, walaupun pantun 2 ni tidak merangkumi semua, tetapi dia dah menguatkan dekat sini, dekat sini. Lepas tu sini pun dah cover. Ni. Okey. Tinggal bacalah. Ni dah senang. Tak susah bahagian fotoautotrof ni, tak susah. Okey, so ni pun dah pergi detail, ni dah pergi detail. Tinggal bacalah sikit-sikit. Yang ni kan kita holozoid. Kan? Parasit ni pun awak dah tahu dah, parasit. Okey, 2 ni yang agak ni sikit. Okey ke okey kelas? Boleh? Boleh tak? Okey. Boleh cikgu. Good, bagi like sikit. Okey, so dah lebih kita malam ni. Okey, saya janji tadi saya nak ulang kitar nitrogen ya. Saya akan ulang last. Saya akan ulang. Kat mana saya nak ulang? Sekejap saya buat baru. Add page. Okey. Macam mana saya ulang? Ini tanah. Ni pokok. Ni haiwan. N dekat udara. N2. Dekat udara dia N2. Tawar. Ni tanah. Pokok. Haiwan. Okey. Lepas tu dekat udara nama dia N2. Ini permulaan. Okey. N berasal, takungan nitrogen berasal dari atmosfera. Okey. So, 4 cara macam mana N boleh berada dalam tanah. Satu caranya ialah pembajaan. Okey, so petani atau kilang menghasilkan baja amonium dan baja nitrat. Petani akan menabur baja amonium dan nitrat ke tanah untuk menyuburkan tumbuhan supaya boleh diserap oleh tumbuhan. Okey, satu. Yang kedua, kilat. Yang ketiga, BPN. Yang keempat, penguraian. Okey. So, kilat. Semasa kilat mana apa kilat. Semasa kilat, nitrogen di udara ditukarkan menjadi NO2. Proses Q. Apa proses Q? Ingat tak? Pengoksidaan cikgu. Yes, good. Okay, pengoksidaan. Kemudian NO2 akan apa? Akan apa? Dioksidakan. Dengan air hujan. Dia dah dioksidakan dah, dia jadi NO2. Dia dah dioksidakan dah. Dia akan larut dalam air hujan jadi, ingat tak ANAN tadi kan? Apa dia? ANAN, tahu kan? Asid nitrik, asid nitrus. Kemudian ANAN ni akan tukar jadi NO3 tolak. Boleh tak conteng macam tu? Semasa kilat, nitrogen di udara dioksidakan membentuk nitrogen dioksida. So proses Q ialah proses pengoksidaan.
So dekat dalam udara, bila petir tu ada banyak NO2. Okey, ada banyak NO2. So NO2 akan larut dalam air hujan membentuk AN dalam tanah. Okey. So AN akan bertukar menjadi nitrat. Okey, AN ni dia ambil masa, dia akan tukar jadi nitrat. So nitrat ni boleh diserap oleh tumbuhan. 2. Okey, yang ketiga, bakteria pengikat nitrogen, satu rhizobium, satu lagi azotobacter. Terangkanlah rhizobium yang terdapat di nodul akar tumbuhan kekacang. Azotobacter bebas dalam tanah. Kedua-duanya boleh mengikat nitrogen di udara. Dia mengikat nitrogen N2 membentuk NO3. Tu tujuan dia. Awak tengok semua nak jadi NO3. NO3. Ni jadi NO3. Ni pun jadi NO3. Kenapa nak jadi NO3? NO3 lah yang diperlukan oleh tumbuhan. Okey. Penguraian yang keempat. Penguraian ni maknanya tumbuhan ataupun haiwan yang mati, so proteinnya akan diuraikan membentuk ion amonium. Protein haiwan ataupun protein tumbuhan akan diuraikan membentuk NH4. So dekat sini saya tulis tadi Q, P ni J lah J. J pakai J. J tu siapa? Siapakah J? J ialah saprofit. Bakteria saprofit, kulat saprofit. Prosesnya ialah penguraian. J. Okey. Penguraian membentuk ion amonium. Kemudian amonium akan ditukar menjadi amonium akan tukar jadi apa? NO2, lepas tu NO3. Kalau awak boleh conteng-conteng macam saya ni dah sangat okey dah. Tengok ni, macam ni. Kita slow-slow. Saya pun lupa juga, bukan saya ingat semua. Kan? Lepas tu kat sini kita letak X, kat sini kita letak Y. Dekat sinilah naster. Naster. Daripada mula-mula saya dah sebut banyak kali. Naster. Dekat sini nas. Dekat sini ter. Apa dia nas? Nitrosomonas. SP. Ter Nitrobacter SP. Spesies. Okey? Okey, ayat dia macam mana? Nitrosomonas menukarkan amonium untuk membentuk nitrit. NO2 ni nitrit. Kemudian nitrobacter menukarkan nitrit kepada nitrat. Okey. So ini proses dipanggil nitrifikasi. Dalam buku teks ada satu lagi perkataan. Dia jadi susah sebab banyak sangat perkataan-perkataan tu. So ni ialah nitrifikasi. Bakteria ni dua-dua ni ialah bakteria nitrifikasi. Okey. Bakteria nitrifikasi. Okey. Proses nitrifikasi. Okey, awak tengok semuanya tadi, semua jadi NO3. So nitrat boleh diserap oleh tumbuhan untuk membina tisu tumbuhan. Kemudian tumbuhan dimakan oleh haiwan membentuk tisu haiwan. Okey, dah 2 poin. Membentuk tisu tumbuhan, membentuk tisu haiwan. Okey. Kemudian apabila tumbuhan dan haiwan mati, protein dalam tumbuhan dalam haiwan akan kembali ke dalam tanah melalui proses penguraian. So jadi nitrat balik ni, jadi ni. Yang keempat ni, dia akan jadi nitrat balik. Adakah dah lengkap kita punya kitar nitrogen? Tak lengkap. Kita nak lengkap, kita mesti sampai
kita mesti sampai NO3 balik ke sini. Okey, baru lengkap. Okey, ini yang tadi, yang last kali tadi. Apa dia? Proses dia. Proses dia ialah pendinitritan. Nama bakteria pendinitritan. Okey. Begitu. So, lengkaplah, barulah lengkap kan. So, bakteria pendinitritan menukarkan nitrat kepada nitrogen di udara melalui proses sama je, bakteria pendinitritan, proses pendinitritan. Selesai. Okey, so agak-agak kalau 10 markah, boleh tak dapat 10 markah? Berapa markah boleh dapat lepas ni sekarang? Okey, tulis komen sebelum kita tutup. Full, good, 8, minimum. Minimum 8, okey, saya congratulations. Okey, 10, alhamdulillah, good. Tahniah, 10 per 10. Full, okey. Ini kalau soalan direct. Tapi kalau tak keluar esei, kalau keluar objektif 1, bermakna tak 1? Walaupun malam ni dapat 1 je objektif, bermakna sebab objektif kita nak target objektif nak dapat A+, kena 35. So kalau 1 malam ni awak dapat tambah. Sebelum ni 30, sebelum 28, dapatlah jadi 29. Yang 30 mungkin dah jadi 31, dah tambah. Confident. Katalah ada keluar sikit lagi kat kertas 2 markah ke 3 markah. So, banyak dah menyumbang. Okey. Dan lepas ni awak dah, jangan lupakan ulang-ulang sikit-sikit. Lepas tu yang pantun tadi tu, nanti saya letak dekat dalam grup tadi, 2 pantun tu. Pantun tu hafal, dia kena sebut. Pantun kena hafal, lagu, mana lagu tadi, sekejap. Lagu nanti saya letak dalam grup, dengar setiap hari. Kamu nak tahu pula. Okey, lagu dengar setiap hari sambil buat kerja ke, relax, dengar nyanyi lagu makronutrien tu. Okey. Okey, itu saja untuk malam ni. So esok malam kalau ada request tajuk apa-apa, saya belum fikir lagi, boleh beritahu saya. Kalau ada request. Okey, itu saja untuk malam ni. Sekian, terima kasih. Cikgu tak jumpa grup tele. Okey, tunggu sekejap ya yang tak jumpa. Kenapa boleh tak masuk ni? Terima kasih cikgu. Okey, sama. Yang Terima kasih cikgu. Selamat malam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, yang tak dapat lagi tunggu tak dapat masuk tunggu saya ni. Esok malam ada kelas, boleh share dengan kawan-kawan, bagi tu kawan-kawan ada kelas. Alright cikgu. Okey. Saya cari link saya rasa link ni baru. Okey, sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh tanya dalam grup, ada soalan? Okey, sekejap ya. Terima kasih cikgu. Halakan ilmu cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, no problem. Terima kasih. Besok malam ajak kawan masuk. Tak ada pula. Siapa yang masih tak dapat tunggu saya nak letak link ni. Saya tengah cari link. Share link. Oh, no. Manage channel. Invite link. Copy. Dan okey, nama grup tu channel bio Cikgu Rahman. Okey, ni link dia. Dapat tak masuk? Cuba dapat tak masuk? Mal. Channel bio ni. Tapi ramai dah masuk dah malam ni. Maknanya boleh guna. Mungkin awak punya handphone. Sebab saya tengok ni dah ramai masuk malam ni.
Okey. Invite link. Okey, sorry. Saya bercakap seorang-seorang, saya tutup mic. Siapa yang masih tak dapat, awak tadi masuk daripada grup, daripada cikgu awak bagi link. So awak tanya cikgu awak macam mana nak join grup Telegram Cikgu Rahman. Okey, tanya cikgu awak. Sebab saya ada grup dengan cikgu-cikgu juga. Nanti saya share dalam tu. Okey, supaya awak tanyalah cikgu ada tak Cikgu Rahman share grup dia, link. Okey, minta dengan cikgu. Siapa yang tak boleh lah. Kalau dah ada, okey. So kalau ada permintaan nak buat discussion topik apa-apa, esok malam boleh beritahu awal-awal sikit lah. Saya boleh sediakan apa-apa bahan yang patut. Okey, so dalam grup tu malam ni saya akan bagi bahan bab 24 dan 25. Sepatutnya cikgu awak dah share dah. Saya dah share semalam. Okey. Tapi kalau yang tak dapat, rekod ada Alia, tetapi tadi kita terputus 2 kali. Saya tak tahu lengkap tak lengkap dia punya rekod tu. Saya pun lupa kita ada rekod balik ke tak. Mula-mula saya rekod. Okey. Tak apa, kalau ramai nak ulang besok lusa ke bila-bila pagi ke kan, kita boleh ulang bila-bila. Okey, sekian saja. Selamat malam. Assalamualaikum.